Hati kuntum tumbuh di laman, sayang merbah di pohon cemara. Pemanis kalam saya sebahkan, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Kadina Arisa binti Muhammad Amzah, pelajar tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Bukit Canggang, Banting, Selangor. Kod sekolah saya ialah PBA 1007. Hobi saya membaca buku dan melukis, manakala cita-cita saya ingin menjadi seorang pereka fashion. Saudara, pernahkah kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu impian? Namun, keputusan yang diperoleh tidak seperti yang diharapkan. Adakah itu bermakna kita telah gagal? Persoalan inilah yang telah menarik minat saya untuk membaca novel Arkitek Jalanan yang ditulis oleh Temeh Abdullah. Karya ini diterbitkan oleh Iman Publication dan telah diulang cetak beberapa kali sejak tahun 2017. Harganya sangat berpatutan, iaitu RM30 bagi Semenanjung dan RM33 bagi Sabah dan Sarawak. Novel ini juga telah memenangi beberapa anugerah, antaranya Buku Terbaik MPH 2017, Anugerah Buku Negara 2018, Anugerah Buku Popular 2019 dan Anugerah Buku Malaysia 2020. Lebih membanggakan, novel ini turut diiktiraf sebagai number 1 highest rated book in Asia and Oceania 2023. Muka depan novel Arkitek Jalanan ini amat menarik perhatian saya. Ilustrasi bangunan tinggi yang moden dan unik serta kapal yang sedang berlabur seolah-olah membawa kita masuk ke dunia watak utama. Seorang pelajar yang berani menempuh pelbagai cabaran di Kota London demi mengejar impian menjadi seorang arkitek. Novel Arkitek Jalanan merupakan siri kedua daripada 5 karya siri jalanan oleh Temeh Abdullah. Siri ini mengandungi 13 bab yang mengisahkan tentang perjalanan akademik Temeh dan sahabatnya Ahmad yang kembali ke Kota London untuk meneruskan pengajian tahun akhir dalam jurusan seni bina setelah menghabiskan cuti musim panas di kampung halaman masing-masing. Sekembalinya mereka ke Kota London, mereka saling berbual tentang matlamat dan impian mereka. Temeh menanam impian untuk memperoleh ijazah kelas pertama, manakala Ahmad pula bercita-cita untuk bergelar arkitek profesional di Kota London. Semasa menghadiri taklimat untuk mahasiswa tahun akhir, mereka berpeluang melihat 10 disertasi terbaik mahasiswa cemerlang tahun sebelumnya yang dipamerkan dengan cantik di dalam kotak kaca. Itu membuat Temeh teruja dan nekat untuk melihat hasil kerjanya dipamerkan di situ kelak. Beliau mahu membuktikan pelajar Malaysia juga setanding dengan pelajar luar negara. Temeh dan Ahmad berusaha menyiapkan projek dan disertasi akhir yang sangat mencabar. Dalam masa yang sama, Ahmad sering berasa rendah diri kerana dirinya tidak mempunyai bakat melukis seperti kebanyakan pelajar arkitek yang lain. Apatah lagi, beliau dan Temeh ditempatkan dalam studio 3 yang mengumpulkan 15 pelajar terbaik jurusan seni bina. Namun begitu, Temeh sentiasa memberi sokongan kepada sahabatnya itu. Beliau membantu Ahmad dan memberi semangat agar tidak mudah berputus asa. Dalam masa yang sama, Temeh masih melakukan pelbagai kerja sambilan seperti melukis dan menulis novel untuk membiayai pengajiannya. Berbeza dengan Ahmad yang memperoleh tajaan beasiswa. Namun, perjalanan hidup tidak selalu indah. Temeh menerima keputusan yang sangat mengecewakan apabila mendapat grade D bagi penilaian interim disertasinya. Keputusan itu membuatkan Temeh berasa sedih dan hampir hilang keyakinan diri. Walau bagaimanapun, Ahmad tidak membiarkan sahabatnya terus tenggelam dalam kekecewaan. Beliau memberikan kata-kata semangat dan mengingatkan Temeh agar tidak berputus asa. Bak kata pepatah, genggambar api biar sampai jadi arang. Temeh segera bangkit. Tak kala rakan-rakan sekuliahnya keluar bercuti sepanjang musim bunga, beliau terus fokus memperbaiki penulisan disertasinya di samping menyiapkan novel barunya. Akhirnya, berkat usaha dan ketekunan mereka, hasil kerja mereka berjaya terpilih sebagai 10 disertasi terbaik dan dipamerkan di universiti. Apabila keputusan peperiksaan akhir diumumkan, Ahmad berjaya memperoleh ijazah kelas pertama, manakala Temeh mendapat ijazah kelas kedua atas. Pada mulanya, Temeh berasa sedih kerana tidak mencapai targetnya. Namun, Ahmad mengingatkannya untuk redha dan bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Walaupun tidak beroleh keputusan kelas pertama, Temeh telah ditawarkan bekerja sebagai arkitek di London dan novel yang ditulisnya juga mendapat sambutan yang sangat baik. Saya sungguh kagum dengan plot dan penceritaan novel ini.
Bahasa yang digunakan amat mudah difahami, santai namun syarat dengan inspirasi serta nilai-nilai dakwah Islam yang menyentuh hati. Antaranya, pertama, kita hendaklah sentiasa berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam setiap perkara. Kedua, kita perlu meyakini bahawa setiap ketentuan Allah pasti mempunyai hikmah yang tersembunyi. Ketiga, sahabat yang baiklah sahabat yang sentiasa menasihati dan menyokong kita dalam saat susah maupun senang. Akhir kata, ingatlah, tidak semua kejayaan datang seperti yang dirancang. Namun, setiap usaha yang ikhlas pasti akan menemukan jalannya. Sekian, terima kasih.